Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dulu Fariska Abdul Hamid, wartawan TVP SS Merbau. Hari ini berlangsungnya rombongan Tonya Toilet of the Year bagi tahun 2024. Mari kita saksikan paparan skrin yang menarik dan juga temu bual bersama pegawai-pegawai yang datang di SMK Merbau pada hari ini. Baiklah, mari kita saksikan kelebihan tandas 3K SMK Merbau. Antara kelebihannya ialah tisu automatik, tong sampah automatik, pencuci tangan automatik, dan juga inovasi ini telah dilakukan oleh pelajar-pelajar SMK Merbau sendiri. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Nur Azman dan selamat datang ke Sekolah SMK Merbau Miri. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa soalan. Yang pertama, apakah perasaan Tuan setelah melihat keadaan tandas 3K SMK Merbau Miri? Okey, baik. Terima kasih saudari yang daripada SMK Merbau Miri. Pertama sekali kita bila sampai di kawasan tandas ataupun kita panggil di air lah untuk lebih sedap bunyi dia. So kami rasa teruja sangat. Kami rasa wow, pertama sekali wow. Inikah satu tempat yang tempat kita membuang ataupun kita melepaskan segala aktiviti buangan di tempat yang sangat teruja, sangat cantik, sangat pada kami lah. Kami dah rasakan bahawa ini tempat yang sesuai untuk kita berehat di dalam tu. Itu yang pertama sekali lah. So yang keduanya, kami rasa teruja daripada semua warga SMK Merbau Miri ni, daripada pihak pengetua dia, Puan Amanda Chow, dan semua warga kerja dan warga pengajar dengan murid-murid dia sangat bertanggungjawab dan sangat bekerjasama. Dan mereka tak rasa bahawa menjaga ataupun mengelolakan tandas tu atau mengelolakan bilik air tu sebagai satu yang kita kata bukanlah merendah diri ataupun rendah, tapi itu adalah satu tanggungjawab yang sangat berguna dan sangat berinovasi kepada semua pihak lah. Itu daripada kami. Okey, baiklah. Apakah harapan Tuan untuk pertandingan sebegini pada masa akan datang? Kita bagi kami pihak juri, terutamalah pihak KPKT dan juga QRAM serta MOTEC ni, kita berasa satu benda yang kita harus dijadikan satu contoh kepada semua pihak, terutama di pihak sekolah lah. Bila kita kalau QRAM ni kita ingin membudayakan atau menerapkan budaya tandas bersih ataupun menggunakan bilik air secara berkhemah di seluruh warga murid-murid sekolah, terutama di Sarawak ni, agar mereka rasa bahagia, rasa teruja dan rasa selesa di mana mereka berada. Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi ditemu bual oleh pihak TV PSS Merbau. Terima kasih. Okey, baiklah. Kini bersama saya dengan Puan Amanda kita, Puan Pengetua. Baiklah, Puan Amanda, saya akan menanyakan soalan. Apakah konsep tandas 3K SMK Merbau? Terima kasih. Okey, konsep tandas 3K SMK Merbau ada 3 agenda yang utama. Yang pertama, 3K itu sendiri tandas 3K iaitu keselamatan, kebersihan dan keceriaan. Di mana di tandas 3K dapat lihat banyak aspek keselamatan dan kebersihan serta keceriaan di luar dan di dalam tandas. Kami nak pastikan 3 aspek ini dijaga dengan baik dan dibudayakan berterusan di tandas 3K SMK Merbau. Konsep yang kedua ialah pembentukan nilai dan adab yang positif melalui penggunaan tandas 3K. Bagaimana ia berlaku? Yang melalui penubuhan pemimpin 3K yang menjaga tandas 3K. Di situ kita dapat membentuk kepimpinan pelajar. Terima kasih Puan Pengetua kerana sudi ditemu bual oleh pihak TV PSS Merbau. Thank you. Sekian sahaja berita pada hari ini. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, wartawan TV PSS Merbau, melaporkan berita TV PSS Merbau. Sekian, terima kasih.